Hai, bersama saya Ainul Nano. Sekali lagi kami daripada YouTube Let's Kebak Channel membawakan kepada anda Upin dan Ipin, dan kali ini cuba tengok ramai tak orang. Okey, sekarang kita berada di jamuan Aidilfitri Parlimen Lenggong, turut membawakan Upin Ipin dan kawan-kawan untuk memeriahkan suasana sama dengan anda. Jadi, tanpa membuang masa lagi, mari kita tengok apa yang ada di sini. Yeah. Upin Ipin ni dengan masyarakat di Lenggong ni sudah begitu akrab, seumpama sebuah keluarga. Sebab itu setiap kali sambutan Hari Raya Jamuan Rakyat Aidilfitri Parlimen Lenggong, mereka menanti Upin Ipin. Maknanya hubungan sudah begitu rapat dan ia menjadi trademark dan identiti kepada Jamuan Rakyat dan Aidilfitri bagi kawasan Parlimen Lenggong. Ada pelibatan Upin dan Ipin. Jadi macam mana tengok tu? Suka ke untuk anak-anak ni? Bagus ke macam mana tu? Ya, memang baguslah. Memang saya pun suka juga tengok budak-budak pun ceria, happy kan pada hari inilah yang majlis sambutan Hari Raya. Saya jumpa anak-anak di sekolah di mana tempat, mereka mesti bertanya, "Datuk, tahun ni Upin Ipin datang tak?" Saya kata datang. Saya rasa tidak boleh lagi daripada Upin Ipin, dan saya tengok hari ini pun kehadiran melebihi jangkaan kita sekitar 20,000 orang hadir. Memang sesuai lah. Diadakan macam tu, dan memeriahkan lagi lah majlis. Saya rasa dia macam sebuah keluarga dan mereka menanti-nanti. Setiap kali Hari Raya mereka mesti menanti kehadiran Upin Ipin ke Lenggong. Dan itulah dia, Jamuan Rakyat Aidilfitri Parlimen Lenggong. Macam mana? Meriah kan? Jadi, jangan lupa untuk subscribe YouTube Let's Kebak Channel untuk mengetahui lebih banyak informasi atau berita-berita yang terhangat daripada Upin Ipin dan kawan-kawan, dan juga pada zaman dahulu, maybe juga Puteri. Dan jangan lupa untuk bagi tahu semua kawan-kawan untuk like atau subscribe YouTube Let's Kebak Channel supaya kita akan lebih berkembang. Jadi kita jumpa lagi bersama saya melaporkan untuk YouTube Let's Kebak Channel. Saya Ainul Nano membawakan kepada anda Upin Ipin dan Let's Kebak Production. Bye-bye.